Betul bila kita kata mana-mana orang kait dengan ilmu ini, pelajaran ni, bila dia apply di madrasah dia kan, pondok dia kan, guru murid dia, dayah dia kan, buah suluk dia kan, kalau dia guna authority 100% authority, kuasa dia sebagai guru, pegang murid dia tu 100% mesti lebih daripada ibu bapa pula lah murid dia. Buat guru tu lebih daripada ibu bapa. Macam bila awak, sebab tak ada keseimbangan. Dia tidak al-qawdu, dia al-bastu, dia al-qawdu saja. Kosak. Sebab kalau kita kata dapat hari ni betul-betul orang bersih hati sampai tak uliak apa saja. Kita bukan masuk. Ialah kita guru, ialah kita mursyid, ialah kita murabi, ialah kita syekh, ialah kita abuyah, contohlah kan. Kalau kena masa pun. Tak ada menentu untuk apa. Jadi tak kira siapa hak martabat guru, dia mesti apply al-basu al-qabsu dengan al-qabdu dia. Wasak manusia, diri dia pun wasak, manusia wasak. Jadi kemungkinan boleh wasak diri dia tu sebab dia bukan maksum. Nafsu tak habis lagi. Untuk kan bila dah semua orang 100% patuh lebih boleh buat apa, mula nak buat ke mana manusia. Tu jadi macam-macam tu. Keseimbangan tak ada. Punca tak ada keseimbangan, mungkin tak ada penasihat yang betul. Yang penasihat. Kita orang guru kena ada penasihat tak? Mesti ada penasihat. Keseimbangan penting. Suami isteri bersama, suami guna autoriti kuasa dia. Ibu bapa bersama dia guna kuasa. Jangan guna 100% seimbangan. Kalau kau tu buat apa? Seimbang. Atau kalau oleh puji daripada manusia, itu penyebab juga, penyebab albas tu. Puji dah orang, gelar dah orang syekh. Tak ada nak gelar apa, orang gelar dah. Kalau tiba-tiba orang pula. Kalau sama, itu ikhlas lah. Sama antara puji dan keji. Syekh ke, sok ke, apa ke, panggil pi lah. Start ke, suku tu. Orang Melayu, dia tak ada syekh. Dia ada beza. Lepas tu, ada pula satu aliran faham baru ni, dia nak sama dengan standard dia. Yang boleh ajar kita Arab, Tok Guru. Yang ada kan, orang guru. Dia tak boleh ajar kita Arab, Tok Ustaz. Syekh pula, mesti ada pengiktirafan daripada mana-mana syekh Arab pun buat standard tu. Dia nak buatlah. Tapi benda tu bukannya mudah. Dia kalau dah jadi uruf, orang situ dia panggil syekh, pergi lah syekh. Ya. Kalau kata dia ilmu pegain dia, tapi orang sekeliling dia murid dia panggil tuan guru, tok guru. Biarlah tok guru ada kalangan mereka. Yang kita ada sakitnya pula. Yang masalah yang tak betul yang itu sajalah. Janganlah lebih-lebih. Ada sekarang ni pelik-pelik punya pandangan. Dia cuba Ada pula pondok mesti kita Arab, tak jadi bukan pondok. Tak nak dengar. Saya mengaji banyak ya, tutup mengajar kita lagi lah. Bukanlah tahu tak banyak Arab ni kan, beda orang masyarakat itu kaya jari je tadi. Dia mana ada lagi. Kita terus ada buat satu standard gitulah, nyusahkan orang. Dia tu pulang pada pengikut penemurid dia. Dia nak panggil ketua dia tu syekh ke, dia nak panggil maulana ke, pulang dia. Kita tu sahabat standard gitu, tak ada kerja cari kerja. Kalau orang kampung dia nak panggil dia ustaz, walaupun dia tu besar, mengajar boleh ke tak, halil apa saya boleh mengajar. Kalau panggil dia ustaz ya, panggil dia lah ustaz. Kita nak marah, kenapa kau panggil ustaz, kenapa tak panggil maulana? Tak ada kerja cari kerja, ini macam budak-budak lah. Dia bising dengan title tu. Ini kita akhirat. Kalau ada ulama juga. Kalau dah bukan tu bukan situ. Orang kata ibarat. Orang tu dulu kata kalau dah minyak ni, dia dengan air dia duduk atas ke. Walaupun ustaz dia orang panggil dia. Jadi dia duduk atas ke. Kan minyak dengan air kan. Pusing ke mana pun. Bila dah berhenti kan. Dia duduk atas. Minyak duduk atas. Air duduk bawah. Kita dah buat benda-benda yang macam tak ada kerja lain. Ni saya nak menegur orang muda-muda ni lah, ustaz ni. Tak nak dengar sudah. Dia gelaran-gelaran title tu ikut masyarakat dia sendiri yang bagi. Urus masyarakat setempat. Tu saya buat isu besar lah benda tu.